Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bentangkan projek inovasi kami iaitu 2i Mustakmal, iaitu projek untuk meningkatkan kualiti hidup komuniti dengan mengubah sisa air wuduk kepada sumber yang boleh diperbaharui. Saya dan juga ahli kumpulan saya Seri Rafidayu, saya Khairul Azwar bin Muhammad Noor dan ahli kumpulan saya Seri Rafidayu binti Muhammad Ani dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Okey, latar belakang projek kita sebagaimana maklum air merupakan salah satu sumber semula jadi yang sangat-sangat penting dalam urusan seharian kita. Namun hari ini pembaziran air kita boleh lihatlah berlaku dengan secara berleluasa dan terutama sekali di tempat-tempat awam. Jadi kami fokuskan inovasi kami adalah di masjid dan juga di surau-surau yang mana pembaziran berlaku apabila jemaah menghasilkan sisa air wuduk. Jadi sisa air wuduk tu biasanya mereka membuka pili dengan besar dan akhirnya menghasilkan sisa-sisa air wuduk yang dibuang begitu sahaja. Jadi isunya adalah apabila trend pembaziran ini berlaku dan kita telah buat eksperimen mendapati bahawa setiap seorang atau individu akan menghasilkan 3 liter air, lebih kurang 3 liter air sisa air wuduk. Dan kita bayangkan itu baru satu orang. Kalau kita dari sudut perspektif sebuah masjid, contohnya 700 orang jemaah, maka dia menghasilkan 2,100 liter air sisa wuduk yang terhasilkan bagi satu waktu solat. Bayangkan kalau 5 waktu solat. Jadi maklum balas secara langsung ini kita dapat lihat bahawa isu ini boleh diatasi dengan kita menggunakan kembali sisa-sisa air wuduk dengan secara sistematik. Objektif program ataupun projek kami adalah untuk menghasilkan sumber air yang diperbaharui daripada sisa air wuduk. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan komuniti bagaimana untuk menghargai sumber-sumber air yang ada. Yang ketiga adalah untuk supaya projek ini dapat diimplementasikan di masjid dan di surau, khususnya di Malaysia ini. Okey, jangkaan keberhasilan projek kami menjangkakan akan meningkatkan sumber air yang dapat diperbaharui di setiap-setiap masjid. Bayangkan kalau di Malaysia kami ada 6,813 buah masjid di seluruh Malaysia. Kalau dapat menghasilkan sumber air diperbaharui, maka akan menghasilkan banyak air yang kita dapat jimatkan. Yang kedua dapat meningkatkan kesedaran dan dapat membantu meningkatkan peluang kebolehpasaran sisa air wuduk. Digunakan untuk hidroponik dan juga mungkin boleh kolam-kolam ikan. Okey, jadi apa yang kami lakukan, kami melakukan analisis SWOT dan daripada sini kami dapat idea bagaimana untuk menghasilkan produk 2i Mustakmal dengan mudah, dengan menggunakan peralatan sedia ada di rumah. Iaitu kami dapat menggunakan baldi dan juga penapis sahaja. Jadi daripada sini kami implementkan di tempat wuduk dan kami letak di sini dan kami kembangkan lagi idea ini dengan kita pasang sistem perpaipan yang mana kalau kita dapati di masjid dan di surau mereka ada banyak paip wuduk, jadi kita buat sistem piping dan kita tambah lagi ada satu baldi yang akan menjadi sebagai meja ataupun premier dan kita letakkan water pump di situ, aquarium pump dengan lebih tepatnya untuk menyedut sisa air wuduk itu untuk dibawa ke tangki yang lebih besar. Jadi prosesnya dia berlaku. Kalau kita dapat lihat bagaimana orang yang sedang mengambil wuduk, maka apabila mereka mengambil wuduk, sisa air yang terhasil ini kita dapati bagaimana sisa air ini akan dapat ditapungkan dan akhirnya sistem ini kita dapat laksanakan secara yang lebih sistematik untuk menampungkan sisa air wuduk dan seterusnya dibawa ke tangki yang lebih besar. Kalau kita dapat lihat di sini, ni kita telah tambahkan sedikit dekorasi dan sistem paip di bawah air wuduk ini ditadah dan sisa-sisa air wuduk ini kemudian
seterusnya dikumpulkan Jadi wuduk yang dituai di di sini, tangki yang lebih besar, seorang kami dan bahan tadi, alhamdulillah ni akan keluar kat sini lah. ini tangki yang Kita lebih akan besar kadah dekat dan satu tank akhirnya yang besar ni. diguna dalam hidroponik. Okey, projek ini terdapat perakuan dan sokongan daripada Universiti Teknologi Malaysia dan juga kita juga telah buat perkongsian dengan komuniti setempat. Sekian, terima kasih. Jadi inilah projek inovasi kami. 2i Mustakmal.